Jadi saya baru berhubung dengan Tan Sri Muhyiddin baru pagi ni. Saya kata ialah PAS minta supaya Bersatu dan juga parti-parti lain ni bersetuju kita selesaikan mengikut undang-undang lah. Mengikut undang-undang ni maknanya jangan bercakap di luar daripada mesyuarat, kan? Semua pihak lah. Yang pentingnya panggil mesyuarat dulu. Saya tag saja dan dia jawab dia akan cubalah. Jadi saya beritahu bagi pihak Presiden PAS lah. Kita minta semua proses ni dijalankan mengikut undang-undang. Sebagai contohnya, isu sekarang ni, isu pengurusi PN. Jadi dalam perlembagaan PN tu sendiri, dia ada prosedur macam mana apabila berlakunya pertukaran pelatihan baru pengurusi PN. Pokoknya kena masuk dalam mesyuarat. Semua perkara kita ada Majlis Tertinggi Perikatan Nasional, MTPN. Jadi dalam tu kalau nak pindah perlembagaan kena masuk dalam tu juga. Sebab perlembagaan Perikatan Nasional boleh dipindah melalui pindaannya dalam mesyuarat MTPN. Lepas tu barulah angkat kepada ROS. Jadi tak perlu bincang di luar dan juga buat ketetapan di luar tu, bagi saya tak perlu.